Alhamdulillah hari ni first event untuk kasut ni 10 km dekat Perkesuran. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita berpagian dekat Perkesuran. Orang dah mula lari, kita santai di posisi lagi. Kuat kan? Kuat kan? Kuat. Okey, kita mula. Kita start dengan 1.5 km. Kita start kali ya. Slow hari ni, santai. Mau. Riwak. Okey. Mantap, mantap. Tak jadi kau. Okey, sekarang kilometer 6. Pagi ni aku pakai Aztec VO2 Max. Ada water station berhenti tu, nak laju ke mana? Reflektor dia memang jahat. Sampai kamera tak boleh nak fokus. Kena tekan fokus baru dia fokus. 500 meter ada lagu raya guys. Lagu kentang. Sekejap kita cari apa house. Raya Ketupat rendang. 10 kilo 59 minit 33 saat. Wah, faedah. Jam. Alhamdulillah selesai tugasan aku hari ni ya. 10 kilo 59 minit. Pace lebih kurang 5.54 lah. Setakat 26 kilo aku pakai kasut ni. Aku rasa kasut ni bagi aku sangat-sangat berbaloi dengan harga. Betul, aku tak tipu. Sangat-sangat berbaloi dengan harga. Korang takkan menyesal dan takkan rugi. Sebab tadi aku maintain pace 5 besar lah. Pace 5 besar. Takat 10 km aku langsung tak rasa panas. Dan dia punya insole ni sangat-sangat grip tau. Sini grip. Dia punya mesh sangat-sangat berangin. Langsung tak ada rasa panas. Tali, aku tengok tali dia macam biasa tau, tapi sebenarnya dia grip. Dia macam ketas sikit tau. Bila ikat dia melekat betul. Lagi yang paling best aku rasa dia punya reflektor. Reflektor best. Cuma tapak dia kalau hujan dia kurang grip sikit. Tapi setakat pace 5 tu tak ada masalah. Cuma ada rasa macam licin-licin sikit lah, sikit. Overall puas hati dengan harga. Sangat-sangat berbaloi dengan harga. So yang mana beginner, yang mana tengah cari kasut untuk daily kan, untuk santai, recovery, kau pilihlah kasut ni. Kau belilah VO2 Max bawah 200, kau takkan menyesal. Nasib baik kau dapat lagi murah lah, bergantung pada voucher ataupun sale dia orang. Serius, takkan menyesal. Aku test lagi, aku akan test lagi kasut ni sampai lunyai. Yang mana nak beli aku nanti aku letak dekat beg ni. So aku rasa cukup buat untuk hari ni. InsyaAllah aku akan test lagi kasut ni. Nanti aku buat review atas 100 km. InsyaAllah kita jumpa lagi dekat next event. Assalamualaikum. Cantik kasut ni, serius. Serius.